Anda sedang mendengar Shockcast Original. Shock. Jika anda diminta masuk ke sebuah bilik gelap untuk disoal siasat, apakah anda berjanji hanya akan berkata yang benar-benar? Tiada yang dusta atau selainnya, melainkan kenyataan yang benar sebenarnya. Mungkin ia pahit untuk ditelan, pedih untuk dikenal. Mengadaptasi konsep dark room atau bilik gelap, siri Shock Confession Bilik Gelap menggali dan membongkar kisah-kisah inspirasi rakyat Malaysia yang penuh tangis dan tawa. Di dalam bilik gelap ini, perca-perca kenangan manis, pahit, sedih, marah dan kecewa, malah kesesalan dan harapan dalam memburu piala kehidupan diluahkan secara telus dan jujur. Inilah Confession Bilik Gelap. Kali ini kita bersama dengan selebriti Linda Rafa yang suatu masa dahulu pernah mengejutkan rakyat Malaysia dengan kisah pemergian anak syurganya Allahyarham Memen. Menariknya, Linda pada hari ini bukan saja akan berkongsi tentang kisah-kisah lampau, kisah-kisah pilu bersama Allahyarham Memen. Ayo kita dengarkan kisah istimewa bersama Linda Rafa. Terima kasih kerana sudi datang ke studio Shockcast Confession Bilik Gelap pada hari ini. Terlebih dahulu saya rasa saya mesti minta maaf kepada Linda kerana saya ingin membawa Linda kembali kepada kisah lama yang saya rasa memang sebenarnya lukanya tak akan sembuh sampai bila-bila. Ya. Saya ingin bawa para pendengar Shockcast kepada sebuah kisah benar. Kisah Linda Rafa bagaimana dia kehilangan anaknya Allahyarham Memen, di mana saya pernah berpeluang menemu buah Linda secara peribadi dan saya telah menuliskan artikel tersebut yang diberi tajuk Sepasang Kuda Putih Buat Memen. Jadi Linda, boleh tak Linda ceritakan sebenarnya apa yang telah terjadi kepada Allahyarham Memen? Okey, terlebih dahulu nak mengucapkan terima kasih kepada Kak Rosie yang sudi ke invite Linda dan menceritakan tentang arwah Memen dan juga kisah-kisah peribadi Linda lah. Okey, cerita pasal arwah Memen ni memang salah satu impact ataupun dugaan yang Linda tak pernah jangka akan berlaku kat diri Linda. Sebab Memen seorang anak yang sihat, tak pernah sakit, tak pernah admitted dan terlalu aktif di sekolah. Dia wakil sekolah dalam bola sepak, dia Dikir Barat wakil sekolah, dia ni suka menyanyi dan apa saja aktiviti kat sekolah dia akan join. So memang tak ada langsung ciri-ciri seorang anak yang ada penyakit. Jadi bila Allah duga Memen ni sakit perut dan tiba-tiba ke tahap stage 4 tu, kehidupan Linda tu 100% bertukar jadi lain. Dan Linda tak jadi diri Linda sebab Memen asalnya sakit perut je. Dalam masa sebulan Linda pergi ke klinik, hospital, ulang-alik, doktor kata ada angin dalam perut. So bagi ubat angin, balik rumah still sakit. And then pergi lagi hospital, check lagi pun tak dapat dekat kesan. Masuk skop dekat mulut, dekat perut, tak nampak juga. So proses tu dalam sebulan, sampailah dia makan dan muntah. Jadi makan muntah tu Linda rasa dah macam kritikal lah anak aku ni. Tak boleh buat apa ni, kena cepat pergi buat MRI. So Linda pergi ke hospital swasta buat MRI dan nampak dalam perut Memen tu ada dekat 1 kg berat daging yang dalam perut, luar usus. So berat lah. So kira macam Allahu Akbar. Masa tu dah doktor cakap, Linda, anak you ada ketumbuhan, tapi I'm not sure ketumbuhan biasa ataupun kanser. Masa tu dia dah macam lost lah dalam dunia reality dengan fantasi macam tu lah. So doktor terus buat surat tak boleh operation di situ. Masa tu di DMC Shah Alam tak boleh ambil kes lah kat situ. So bawa ke HUKM Prof Muhaya. Dia kata Linda kena pergi ke jumpa Prof Muhaya. Saya bagi surat untuk percepatkan lah kan Memen ni untuk proses buang benda tu. So Memen masuk kat situ dalam 2-3 hari dah operation dah. Cepat lah. And then dikeluarkan benda tu sebanyak 1 kg tu dalam patutnya 5 jam. Tapi dah jadi 12 jam saya tunggu kat luar macam dah tak pijak. Kaki tak pijak ni. Macam mana anak aku keluar ni? Rupa macam mana ni? Okey ke tak? Macam tu lah Linda rasa macam nak describe perasaan tu. Menunggu Memen keluar daripada bilik tu. So memang benda yang memang susah nak cakap. Linda pernah berkongsi kisah bagaimana arwah Memen menceritakan kepada Linda yang dia telah melihat sepasang kuda putih, yang putih asmara danta, yang putih seputih-putihnya, berada di dalam wad dekat dengan katil dia. Dan Memen juga melihat bagaimana kepulan-kepulan awan berarak masuk. Lalu awan tersebut orang kata berada di hadapan katil Memen. Boleh ceritakan momen-momen ajaib itu? Okey, apa yang Linda dapat kongsi kat sini, Memen masa tu dah memang kira dalam kategori nazak lah.
Dia dah macam susah nak nafas apa semua. Dan dia cakap, Mama, semalam Mama nampak ada awan putih masuk dalam bilik ni dan berdoa untuk Memen. So Linda cakap macam mana dia nak berdoa untuk Memen? Kan awan tu kan besar. Ya, dia masuk ikut tingkap atas tu. Dia duduk betul-betul depan katil Memen dan dia berzikir. Habis Memen doa tak? Mestilah mendoa. Mendoa apa? Mendoa nak rumah besar, nak bilik seorang, dia kata. So Linda melayan lah dia. Okey, lepas tu Mama dah doa-doa. Ada lagi lah Mama nak rahsiakan, tak nak bagi tahu Mama apa mendoa. Dia cakap. Lepas tu awan tu keluar. Okay, macam tu satu yang benda pelik yang berlaku. And then kedua, masa tu bapak dia tengah jaga dia. Dia menghadap depan. So bapak dia kat depan dia. So dia cakap kat bapak dia, Daddy, apa rama-rama besar kat belakang Mama ni? Tapi dia tengok sini. Cuba Daddy tengok. Daddy dia pun tengok kat tingkap tu. Bertepek rama-rama besar dekat tingkap. Mama tengok depan, macam mana Mama boleh nampak belakang? So maknanya Allah dah buka hijab dia. Dia dah boleh nampak. So bapak dia macam naik bulu roma masa tu. Masa tu besok dia nak meninggal dah. Ya Allah, ya. And then the next day tu Linda jaga dia pula. So dia macam sesak nafas, tapi dia boleh bercakap lagi. So sebelum asar tu dia cakap dengan Linda, tadi Mama nampak 2 kuda putih ada kepak tunggu Memen. Ya Allah. So Linda cakap, alah Mama ni pasal Memen banyak ambil morfin kan. Dia kan sakit, so dia tekan morfin tu. Mungkin Memen macam high ke macam tu. Tak Ma, dia tunggu Memen. Dia cakap kuda putih 2 ekor. So bila dia dah meninggal, masa tu lepas asar, bulan puasa ke-7, lepas asar, Linda sempat bagi air apa semua. Masa tu Linda tak terfikir pasal kuda putih, pasal awan. Tapi bila dah lama ni, dah meninggal, baru Linda recall balik. Maksudnya banyak tanda-tanda dia seorang anak syurga. Itu yang Linda macam, ya Allah, anak aku ni memang anak syurga lah. Macam-macam dia nampak. Dia dah macam dah get ready dah. So macam mana lah agaknya kuda putih tu, Linda bayangkan ambil dia agaknya naik kuda pergi terbang kat syurga. So itu yang buatkan Linda kuat. Kalau tak memang Linda meraung, menangis, memang tak akan boleh hidup lah. Memang akan down habis lah kan. Tapi kerana Linda fikir banyak momen-momen yang Allah bagi, tanda-tanda dia anak syurga. Berapa sukar Linda mengurus arwah sebelum dia hembuskan nafas terakhir? Sebab saya rasa challenging kan dia pakai Stoma bag kan. Okay, kes stoma bag tu pun benda yang memang terbaru untuk Linda. Saya artis, tahu menyanyi, berlakon, duduk rumah apa semua. Saya tak pernah buat kerja-kerja nurse ni, kerja-kerja doktor ni. So bila saya ditanggungjawabkan oleh pihak SUKM, dia kata pihak nurse tak boleh nak buat sentiasa untuk cuci stoma bag anak you apa semua. You as a parents kena belajar cara nak potong stoma bag, cara nak lekatkan, cara nak cuci, nak clip balik apa semua. So itu adalah proses baru yang Linda kena belajar. Pelik, tapi itu yang Linda buat. Linda sekali pun dia tak pernah bagi orang lain buat. Memang Linda yang handle. Daripada ke hospital, bawa balik rumah pun Linda handle. So nak cerita sikit, masa kat rumah setiap pagi, setiap macam 2-3 pagi dia akan ketuk pintu bilik, Mama dah penuh stoma bag. So dia akan bawa dia ke toilet, buang, flush, kadang-kadang terbuka pakai yang baru. Stoma bag tu pun mahal nak beli, tapi tukar juga yang baru nak bagi dia selesa. So itu kerja Linda. Dan bila dia meninggal, ini orang tak tahu, dalam buku pun dah tak cerita, Linda masih lagi tidur tersentap, dengar suara dia ketuk pintu, minta buka, cucikan stoma bag. So itu yang Linda rasa macam, Allah, bilalah benda ni nak hilang dari diri Linda. Hampir setahun Linda setiap malam tak boleh kejam mata, tak boleh tidur lena. Tidur je dengar suara dia, Mama, mesti terbangun. Tengok jam mesti 2:30 pagi, time yang dia cuci bag tu. So itu yang memang macam, Allah, saya tak boleh duduk rumah tu, saya pindah. Sebab saya memang nampak je dia. Ada hari ke berapa tak saya doa, cakap Men, kalau Memen tenang, kalau Memen nak Mama tenang, Memen tenang, Mama nak Memen bagi Mama satu kekuatan. Lepas tu besok tu memang betul mimpi lagi sekali. Macam mimpi dia masuk bilik, dia ketuk pintu, tapi dia tak suruh tukar stoma bag. Dia senyum. Maksudnya ending dia lah. Maksudnya dah lama agaknya Mama pun dah penat tersentak-sentak setiap malam, Mama tak kacau Mama dah. So dia diri kat depan pintu, dia senyum, betul dia pergi. So itu last yang Linda dah. Lepas tu dah tak ada tersentap lagi, dah tak ada dengar suara dia lagi. So kira memang Linda mohon ke Allah, janganlah terdengar-dengar, macam tak boleh tidur Linda. So impact yang kuat lah, hampir setahun. Macam mana Linda merasakan bahawa pengalaman Linda ni boleh membantu orang lain di luar sana kan? Sebab saya rasa banyak saja kes kan, ibu kehilangan anak, isteri kehilangan suami, suami kehilangan isteri. Jadi bagaimana Linda rasakan bahawa kisah Linda ini boleh membantu membina semangat insan di luar sana? Okey, Linda nak bagi tahu pada mereka kat luar sana, sebab Linda ni jaga anak sendiri tau. Tidak pernah sekali pun Linda hantar ke pengasuh ke, orang gaji jaga ke, tak pernah.
So 11 tahun saya jaga sendiri. Kalau saya syuting pun, saya make sure syuting yang balik hari. Saya memang nak mengadap anak. Saya jenis saya memang sayang anak macam menatang minyak yang penuh. Jadi impact saya bila anak pergi tu adalah salah satu perkara yang sukar untuk saya nak handle. Tapi saya percaya satu je, kita dalam dunia ni semua milik Allah. So kita akan pergi juga, cuma bezanya dia pergi dulu. Dan itu yang membuatkan Linda kuat. Dan Linda nak kongsi kat orang kat luar sana pun, you all kena yakin setiap orang yang you all sayang ataupun yang dekat, Allah ambil tu, maknanya Allah nak bagi you all macam kekuatan untuk mendapat lebih banyak kumpul pahala lah, lebih kurang macam tu. So kalau you all reda fikir macam benda ni Allah duga, dan jangan salahkan Allah, jangan persoalkan kenapa Allah ambil dia, kenapa Allah ambil suami aku, kenapa Allah ambil anak aku, kenapa Allah ambil mak aku. Jangan persoalkan tu, sebab kita semua memang sementara je kat dunia ni. Dan kalau kita lambat pergi tu ada makna lah. Mungkin Allah nak suruh kita tu banyak bersihkan diri kita daripada dosa. Kita kena fikir tu. Dan kalau yang dah pergi tu, kita kena reda dan kita kena doakan yang terbaik. Dan kita kena fikir kita pun akan pergi menyusul kemudian, cuma tak tahu bila. Dan itu yang buatkan Linda punya tips tu kuat. Sampai sekarang Linda kuat. Sampai mak Linda pergi pun Linda seorang yang tak nangis. Sebenarnya mak duduk dengan Linda. Just imagine mak tu duduk dengan Linda daripada kecil. Linda jaga, macam mak jaga Linda, dan Linda jaga mak sampailah mak sakit sampai mak pergi. Tapi Linda tak nangis. Bukan tak nangis, tak sayang. Faham. Maksudnya Linda dah set mind. Tapi saya duduk depan Linda ni pun, saya tengok Linda tak menitik lagi mata. Kuat Linda. Mak Linda tu segalanya lah. Faham. Kira ada masalah mak, dan anak tu pun macam tu. So bila Allah ambil tu, tipulah tak sedih. Tapi mak saya nak pergi tu pun saya bercakap tau. Okey, ni cerita pasal mak pula. Pagi tu mak saya nak pergi dah, pukul berapa tu, mak saya minta Nescafe. Saya boleh bagi dia Nescafe minum air. So saya kata kat saya punya mate masa tu ada, jom kita mandikan mak. So mandikan, saya pakaikan dia baju putih. Saya tak tahu benda tu. Tapi saya tak tahu kenapa saya dapat satu perkataan-perkataan yang pelik-pelik. Kalau sekarang ni saya record balik, saya tunjuk balik video-video mak saya tu, kakak saya kata, apa yang kau cakap ni? Sebenarnya saya dah cakap dulu. Cakap mak nak pakai baju putih, ambil baju putih mak. So saya pergi ambil baju putih, cadar putih. Cantik mak saya. Wangikan dia. Few minutes tu dia dah sesak nafas. So saya telefon ambulans, saya ajar mak saya mucak, ajar mak saya tu pergi kat pangkuan saya. Dia tembuskan nafas tu. Tapi bila bawa hospital, doktor kan pakai mesin. So nafas tu ada, dan nyawa tu ada, tapi mak dah tak sedar. Tapi dengan mak dekat rumah tu, saya boleh borak dengan mak. Mak boleh nampak budak kecil datang. Ada budak tu datang, bagilah dia nak apa tu. Budak mana cakap? Dia nak makan tu, ambil bagi. Lepas tu mak tengok bukan kat pintu, mak tengok kat tingkap. Padahal pintu kanan. So maknanya semua benda-benda yang pelik lah. Saya dah nampak. Sebab mak anak saya dah pergi. So saya dah ada pengalaman tu, memahami situasi tu. Saya tak tahulah, Allah bagi saya something yang macam saya macam dah tahu malaikat tu dah Firasat. ada. Firasat. Saya kuat. Intuition Saya tak tahulah. Kakak saya nak pingsan dah semua. Saya telefon kakak saya, adik-adik, mak ni dah nazak tau. Saya cakap semua dah pitam. Tak datang lagi dah pitam. Saya depan. Pergi peluk dia, mandikan minyak wangi. Sampai ambulans sampai, mak ada lagi lah. Mak borak lagi. Cium mak pergi dulu kat ambulans. Sekejap lagi Ajis tu adik mak, Ajis teman, nanti dah sampai sana. Kat ambulans tu dia dah kejam mata, tengok Linda senyum dah tak ada dah. Kat ambulans cek nadi dah tak ada. Memang mak dah tak ada dah. Maknanya memang Linda iring mak kat luar tu dah tak ada. Tapi bila dah sampai hospital, doktor pakai mesin tu, adalah nyawa tu. Sampai lepas maghrib dia meninggal hari Jumaat. Sekira tenang lah. Okey Linda, bercerita pasal arwah mak ni kan, saya nak bawa lagi Linda kepada satu soalan tentang kisah Linda yang dilaporkan menjadi artis pertama Malaysia untuk menyaman 100 netizen kerana kisah arwah mak. Ya. Boleh Linda ceritakan apa sebenarnya yang terjadi, the untold story? Kita rasa ramai dah tahu dah kenapa kes nurse ni viral. Disebabkan sehelai cadar dan tidak dibasuh selama 1 hari 1 malam. Dan najis tu jadi keras semua. So banyak orang tak tahu details ceritanya. Dan saya cuba meminta pertolongan, tapi tidak didapat kerjasama lah masa tu. Jadi saya pun upkan satu gambar, tapi daripada belakang, dan gambar tidak ada nampak muka pun. Dan saya punya ayat kat situ pun, biasa cakap kat sini terus terang, saya tulis dalam banyak, sebab saya banyak baik dengan nurse kat situ. Faham. Saya terlalu baik. Ada yang saya bagi produk saya, ada yang saya selfie.
So hari tu memang hari yang tak tahulah, beberapa nurse baru mungkinnya. Sebab saya pun tak nampak muka sangat. Jadi dia memang jadikan satu isu yang macam susah nak salingkan cadar. Jadi saya viralkan gambar daripada belakang tu. Saya cakap dalam banyak-banyak nurse kat sini yang baik, ada juga yang kurang ajar lah, saya cakap macam tu. Tapi saya tak ada tulis muka atau apa-apa. Faham. Jadi bila benda viral, semua mengatakan Linda jahat, Linda tak betul, Linda tak jaga mak. Netizen-netizen kata, cucilah tahi mak kau sendiri. Asal kau nak suruh nurse cuci? Macam-macam lah saya dengar. So saya kata, saya memang cuci pun. Tapi yang tu kes lain. Bukan kes cuci najis. Itu kes mak saya berwaya. Mak saya kritikal. Saya tak boleh nak angkat mak saya seorang. Takkan saya nak putuskan wire-wire kat badan tu. Dan kalau orang sakit, dia berat. So kita tak boleh nak handle untuk seorang nak tarik. Peha pun satu peha tak boleh angkat. So benda ni kena kerjasama. Tapi orang luar tak tahu. Semua terus blame Linda, cakap lain kali pandai sangat, hantar mak kau swasta. Okey, saya nak clear kat sini. Mak saya memang daripada swasta hantar ke hospital sebab kes mak saya tu lain. Dia dah over 72. So swasta tak boleh ambil kes tu. Kalau orang yang dah ada pengalaman ni tahulah Linda di pihak yang mana. Dan orang yang dah pernah mak dia sakit ke, parents dia sakit, tahulah kalau swasta tu tak akan terima yang orang tua yang kritikal, dia akan hantar juga ke government. Faham. Jadi suara-suara netizen yang cakap, pergilah hantar swasta kalau kau tahu mak kau tu nak VIP kelas. Saya tak minta VIP kelas. Sebab saya jaga mak saya sendiri. Yalah, isunya adalah cadar tak ditukar. Sebab saya kesian mak saya dah 1 hari 1 malam tidur dengan keadaan sepadan keras. Benda tu. Faham. Jadi netizen terus kutuk saya. Kalau hari ni saya keluarkan pasal nurse, masih lagi ada orang kata padan muka artis tu. Saya tetap kena. Saya tak boleh tutup mulut netizen. Jadi lawyer saya kata, kita saman je semua netizen ni yang mengeluarkan kata kesat, yang membuat fitnah apa semua. Kita listkan, kita hantar surat saman. Lawyer yang buat, semua hantar surat saman semua. Dan ada yang minta maaf, ada yang tak, ada yang buat tak tahu. Dan satu ketika saya cakap dengan saya punya lawyer, saya maafkan je. Tak payah saman dia orang. So saya maafkan 100 netizen tu. Dalam pada masa saya dah maafkan netizen, muncul pula satu orang pihak daripada pihak nurse daripada Kuantan, saman saya. Itu pun orang luar tak tahu. Saya tak tahu. Saya pun tak tahu. Sebab saya mencari-cari juga kan berita Cerita, tentang Linda yes. kan. Tapi tidak ada kisah itu dilaporkan. Itu lagi satu benda yang dituduh. Boleh Linda cerita ya? Dia orang kata Linda yang saman nurse. Sedangkan saya tak pernah saman mana-mana nurse. Saya tak pernah saman mana-mana hospital. Sebenarnya ya? Yes. Duduk letak cerita sebenar. Dan netizen pun saya maafkan. Yang nurse ni dia yang saman saya. Dan saya defend. Saya defend diri saya pakai lawyer. Dan kita orang dah negotiate, dah minta maaf apa semua. Saya pun dah, orang kata win-win situation. Tiada siapa kalah, tiada siapa menang. Dan benda dah settle kat situ. Dan saya harap tak ada lagi cerita selepas ni. Faham. Kita letak full stop di situ ya Linda kan? Ya. Saya rasa Linda pun sebenarnya tidak ada niat pun untuk membawa perkara ni untuk mengayuhkan sesiapa pun. Dan saya tidak pernah meraih keuntungan pun. Memperjuangkan apa yang kita rasakan wajar. Sebab seorang anak. Betul. Tak ada seorang ibu. Okey, faham. Okey Linda, satu lagi saya nak tanya tentang Linda. Tentang baru-baru ni Linda, akaun Facebook dan Instagram Linda digodam kena hack. Digodam oleh pihak tak bertanggungjawab. Jadi kabarnya Linda kehilangan lebih 900,000 followers. Okey, dan juga menjejaskan perjanjian Linda sebagai duta produk. Boleh Linda cerita sikit? Okey, ini salah satu impact lagi sekali saya kena. Tiba-tiba saya bangun pagi, orang lain dapat juga email. Saya tak dapat apa. Dia tengok akaun dah tak ada. So saya masuk email saya, cuba nak cover balik. So anak saya kata mama tak boleh sebab mama tak ada buat apa tu dipanggil cover email tu. So orang tu dah ambil mama punya email. So saya terus buat report polis dan SKMM. Jadi saya buat press conference dan diorang usahalah untuk dapatkan saya punya Instagram. Alhamdulillah lepas 2 bulan saya dapat balik ID saya dengan kerjasama pihak polis dan juga SKMM. Tapi pelakunya tak tahu siapa ya? Tak tahu. Tapi yang peliknya dia delete semua gambar saya dengan arwah mak saya. Gambar di hospital dia delete. Semua dia delete. Tahun 2019 dengan 2020 habis dia delete. Dia tinggalkan gambar dekat Mekah tu 2018. Itu je dia tinggalkan. Yang lain semua dia delete. Saya pun tak tahu apa motif orang tu dia buat saya. Cuma saya doakan yang terbaik lah untuk orang ni. Bagi saya tak habis-habis orang nak hianati saya. Padahal saya dah maafkan orang. Saya pun tak pernah sama orang, tak pernah nak fikir nak raih keuntungan. Sebenarnya Rosie, saya boleh je saman orang untuk dapatkan 3-4 juta
macam tu je. Boleh. Tapi saya tak nak. 100 netizen pun saya dah maafkan. Faham. Bayangkan kalau 100 netizen tu saya saman, berapa saya dapat keuntungan tu. Saya tak ambil pun. Saya nak clear kat sini. Maknanya saya bukan gila harta, gila duit. Saya cuma nak mereka beringat dan sedar. Dan jangan mempermainkan nama baik saya dan keluarga. Tu je. Faham. Saya rasa tindakan Linda adalah satu tindakan tegas. Maknanya sebenarnya memberikan satu message lah bahawa jika hak kita diinjak-injak, dipijak-pijak kan, sebenarnya kita patut bangkit dan bersuara. Dan siapa lagi yang akan mewakili diri kita kalau kita sendiri tak bersuara untuk memperjuangkan hak kita kan, Linda? Lagi satu, nak cerita yang pasal satu lagi kes yang bukan terbaru, dah lama juga. Tapi saya tak ambil tindakan. Seorang doktor cuba memfitnah saya punya produk yang saya jual, tidak ada KKM license dan tidak ada sijil halal apa semua. Sedangkan produk saya tu ada, siap semua. Dan impact yang kuat kerana dia buat blog dan mengatakan produk saya tak bagus, boycott produk saya apa semua. Saya kerugian lebih $500,000 lah setahun. Dan saya punya stockist agent semua stop. Sebab fikirkan yang memang tak ada lesen, tak ada apa. Kerana perkataan yang dia cuba lemparkan pada saya. Dan itu yang kita cakap, benda-benda yang ni yang buat Linda stres kadang-kadang kan. Sedangkan yang IG pun kena hack, sampai review saya pun kena tarik. Saya punya duta produk kena pulang balik duit semua. And then ada pula pihak doktor ni mengaibkan saya, keluarga saya dan kutuk produk saya. Itu yang memang saya tak boleh lah. Dah sampai tahap yang that level. Okay, I dah tak boleh macam ni. Sampai bila orang nak pijak I? Sampai bila orang nak pijak keluarga saya semua? End of the day, saya kena ambil tindakan juga. Bertubi kan Linda, semuanya datang pada Linda? Ya, tapi semua bersangkut paut. Faham. Benda yang sama. Jadi Linda nak ke depan tu macam mana Linda? Linda nak bangkit daripada perasaan tertekan, stres, depres. Apa yang Linda buat? Saya memang selalu zikir je. Saya selalu dekatkan diri saya pada Allah je lah. Menenangkan diri. Itu je saya punya ubat. Nah, faham. Dan saya banyak spend time dengan anak-anak saya. Sebab bila saya tengok anak-anak saya banyak spend time dengan keluarga. Keberkatan tu lebih lah. Dan Allah tu tahu, okay, Linda ni jenis yang memang pergi kerja lepas tu balik. Saya punya assistant tahulah, kadang-kadang tak sempat minum, tak sempat makan. Kita kena balik ni. Sebab memang otak Linda adalah fokus kerja, habis kerja balik rumah untuk anak-anak. Dan saya tak ada buat benda-benda yang pelik-pelik. Tak ada lah. Linda baru mengusahakan bisnes tudung ya, dipanggil betul. LR Hijab, bermula Februari, betul-betul sebelum berlakunya pandemik ni. Boleh Linda cerita sikit kenapa Linda dapat idea? Sebab kita tengok sekarang ni bisnes hijab mekar macam cendawan tumbuh lepas hujan kan. Tapi dalam masa yang sama ada saja jenama-jenama tudung yang baru yang keluar, gulung tikar sebenarnya. Ada. Gulung tikar ada. Yes. Jadi bagaimana Linda berani untuk keluarkan? Betul. Okay, idea ni sebenarnya dah 3-4 tahun lepas dah. Setiap kali saya pakai jenama orang lain, orang akan cakap kenapa tak keluar jenama sendiri. Dan saya pun terfikir, family pun terfikir, Linda kan dah pakai tudung, why not you keluar your own brand? Dan Linda lebih tahu cita rasa orang sekarang, colour dan easy to wear. Kadang-kadang yang berpimpin sangat ni pun orang tak nak pakai. So Linda gunakan konsep sarung dan lilit je. So a few minutes dah boleh pakai. So tak payah pakai brooch, tak payah pakai pin, tak payah nak cocok di kepala. So kira LR Hijab ni adalah salah satu branding Linda sendiri yang Linda keluarkan pada 11 February, birthday Linda. Dan support daripada family juga. Dan Linda keluarkan 3 design. Pleated, bawal pleated, dan sekarang ni semi instant. Dan yang terbaru ni printed pleated shawl. 6 design saja. Cantik yang Linda pakai. Ini memang khas untuk eksklusif. Sebab apa? Tudung ni memang sebab Linda nak followers Linda tu dapat pakai yang eksklusif daripada Linda. Apa strategi Linda? Sebab saya difahamkan Linda tidak meniagakan tudung Linda secara direct tapi Linda melantik ejen. Ya, betul. Cerita sikit Linda. Okey, kebanyakan orang yang menjual tudung, dia ada butik sendiri, ada kedai yang diorang buat sendiri. Macam Linda amat buat konsep yang terbaru. Tudung ni Linda hanya marketkan, promote dan buat website. Order masuk, Linda pass kepada ejen dan stokis. Okey. Macam itulah Linda rasa nak share rezeki cara macam tu. Apa nasihat Linda kepada wanita-wanita di luar sana, khususnya ibu-ibu yang pernah mengalami kejatuhan dalam hidup tapi cuba nak bangkit balik kan? Apa nasihat Linda kepada mereka? Jatuh tu ada banyak jatuh. Betul. Jatuh dari segi kehidupan, mungkin ditinggalkan suami. Jatuh daripada segi emosi. Jatuh daripada emosi, kehilangan anak orang tersayang. Kewangan. Jatuh dari segi kewangan. So benda ni semua adalah satu dugaan yang kita fikir balik, Allah nak bagi hadiah kat kita. Kalau kita pandai atasi dia, reda dan
cuba bangkit, itu adalah kemenangan kita di akhirat. Sebab Linda dah baca dah dan banyak dapat information daripada ustaz-ustaz. Dugaan yang datang pada kita tu adalah hadiah daripada Allah. Kita jangan ingat satu bebanan daripada Allah. Kadang orang silap bila orang duga dia, contoh duga tak ada kerja, dia fikir Allah tak sayang dia. Sebenarnya Allah nak dia tu berfikir secara rasional. Kalau kita terus bangkit, usaha, mungkin cari benda lain, fikir sesuatu yang lebih bagus, InsyaAllah kita akan lebih berjaya. Dan kita kena yakin memang setiap dugaan tu ada ganjaran dia, yang kita tak sangka yang benda tu sebenarnya adalah hadiah daripada Allah. Macam Linda lah. Even arwah mak pergi arwah anak, mula-mula terfikir ini adalah dosa aku ke, Allah tak sayang aku ke, Allah ambil anak aku ni. Tapi bila ustaz kata, Linda tahu tak Allah tu bagi hadiah, anak you dah tunggu kat syurga, anak you akan tolong you masuk kat syurga. Ini adalah hadiah daripada Allah. Kalau you cakap macam tu, maknanya you tak reda. So Linda terus stop nangis dan terus minta maaf ke Allah. Dan saya terus mohon ke Allah, cakap terima kasih Allah, kau ambil anak aku dulu, kau letakkan dia kat syurga, apa semua, terima kasih. Baru saya tersenyum dan cakap terima kasih. Kalau tak, saya tak faham apa yang ustaz tu kata. Sebab dalam liang lahat, masa nak kebumikan momen, terlalu besar ruang di bawah tu dan semua adik-beradik dia boleh masuk. Semua masuk. Ramai ustaz. Masa tu Lan Pek-Pek ada, dia pada dalam tu, dia jerit nama Linda. Dia kan suka buat lawak kan. Linda tengoklah sini, apa nak nangis, tengok ni, dia kata. Ramai lagi boleh masuk ni. Dah nampak sangat anak syurga, dia kata. Senyumlah, kenapa nangis, dia cakap. So ustaz kat situ pun cakap, ya Linda, you kena kuat dan berterima kasih dan senyum pada Allah. Bukan nangis meratap macam ni. Terus tak nangis, terus macam, betul lah, memang miracle. Tengok, kecil je dia. Ramai orang dalam tu nak tolong dia masukkan. Dan masa buka muka dia pun dah cahaya kuning tu, cantik. So bau wangi macam bau baby. Padahal nak dah meninggal tu. Dah berapa hari, sehari kan. Masya Allah. Terima kasih banyak Linda perkongsian dengan pendengar-pendengar Shockcast Confession Bilik Gelap pada kali ini. Saya doakan semoga Linda terus berjaya dalam bisnes yang Linda sedang ranjau sekarang, InsyaAllah. InsyaAllah. Saya rasa Linda berada di tempat yang betul, di platform yang betul. InsyaAllah. Doakan yang terbaik. Sekian saja. Semoga kita dapat berjumpa lagi barangkali pada sesi yang akan datang. Terima kasih banyak Linda. Thank you so much Rosie dan semua tim kat sini. Thank you, dan terus doakan Linda terus kuat dengan dugaan-dugaan yang Linda tempuh ni, dan supportlah LR Hijab Linda yang terbaru. Thank you so much. Terima kasih banyak Linda.